Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah topik mengenai tentang isu semasa dan cabaran masa depan. Okey, kita pergi kepada topik sebelum itu. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Azim Hakimi bin Muhammad Amiruddin daripada Basmali 4. Seterusnya, soalan yang saya dapat adalah pada tahun 2008 Malaysia mengalami kenaikan harga minyak yang drastik, di mana harga petrol RON 97 melonjak daripada RM2.92 kepada RM2.70 seliter, meningkat sebanyak 78 sen berkuat kuasa 5 Jun 2008. Harga tersebut kemudiannya diselaraskan beberapa kali, turun kepada RM2.55 pada Ogos dan kembali menurun ke bawah RM2, RM2 menjelang Disember 2008. Soalannya, jelaskan punca kenaikan ini dan kesannya kepada Malaysia. Okey, kita pergi kepada punca terlebih dahulu. Punca kenaikan harga minyak pada 2008, yang pertama adalah kenaikan harga minyak mentah dunia. Faktor utama ialah pada tahun 2008 harga minyak mentah global melonjak melebihi $140 setong. Harga minyak mentah global antara yang tertinggi dalam sejarah. Kenaikan berlaku akibat permintaan global terhadap tenaga meningkat secara mendadak. Negara seperti China dan India mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti yang kita tahu. Di dalam dunia ini, China dan India ialah negara yang terbesar mengikut peta dunia. Perkembangan sektor perindustrian meningkatkan penggunaan tenaga dan bahan api petroleum. Apabila sebuah negara itu mempunyai kapasiti penduduk yang besar, automatik penggunaan seperti tenaga dan bahan api petroleum juga meningkat naik, kerana setiap penggunaannya mengikut kepada jumlah penduduk di sesebuah negara. Seterusnya adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan pengeluaran menyebabkan harga minyak meningkat. Maksudnya, apabila permintaan terlalu tinggi dan pengeluarannya juga tinggi, itu juga akan meningkatkan harga minyak sebuah negara. Malaysia, walaupun negara pengeluar minyak, tetap terikat dengan harga pasaran global. Maksudnya, negara kita juga mempunyai tempat-tempat untuk kita pengeluaran minyak, tetapi kita tidak boleh sesuka hati menetapkan harga minyak tersebut untuk negara kita, kerana kita juga terikat dengan harga pasaran global yang tidak boleh diubah. Seterusnya adalah sistem perdagangan antarabangsa yang saling berkait mempengaruhi harga minyak dalam negara. Di sini seperti rakan perdagangan kita yang terbesar, salah satunya adalah China, yang sangat maju dan tinggi pengeluaran petroleumnya. Yang kedua adalah ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Masalah utamanya adalah aspek penawaran kebekalan minyak. Beberapa negara pengeluar minyak mengalami gangguan pengeluaran akibat, yang pertama, masalah teknikal di loji atau telaga minyak. Yang kedua, faktor cuaca seperti ribut dan bencana alam. Seperti yang kita tahu, mesin-mesin dan tempat pengeluaran minyak tersebut tidaklah berada di darat, iaitu berada di tengah-tengah laut. Apabila berada di tengah-tengah laut, faktor persekitarannya
seperti ombak yang tinggi, taufan dan sebagainya. Yang ketiga adalah ketidakstabilan politik dan konflik dalaman. Ini berlaku di antara pegawai-pegawai tertinggi dan pentadbiran sesebuah negara tersebut. Gangguan bekalan menyebabkan pasaran global menjadi tidak stabil dan panik. Ini berlaku kerana pentadbiran yang tidak stabil dan tidak adil, yang boleh menyebabkan sesebuah negara itu jatuh muflis. Dan seterusnya, pelabur menjangkakan akan berlaku kekurangan bekalan minyak. Seperti yang kita tahu, minyak ini dari hari ke hari akan berkurang, bukannya seperti menambah, kerana setiap hari kita memproduksi minyak untuk kegunaan harian semua penduduk di dunia ini. Aktiviti pembelian secara spekulatif meningkat untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang kita tahu, minyak ini sangat berharga di dunia. Itulah yang menyebabkan salah sebuah keuntungan di sebuah negara yang mempunyai tempat-tempat yang mempunyai minyak yang banyak. Tindakan spekulasi ini menyebabkan harga minyak melonjak dan lebih tinggi. Ini apabila minyak diproduksi di sebuah negara itu mengambil kesempatan untuk menaikkan harga yang lebih tinggi semasa mengekspor minyak tersebut kepada negara-negara lain untuk keuntungan negara mereka. Yang ketiga adalah spekulasi pasaran dan aktiviti pelabur. Pada tahun 2008, aktiviti spekulasi dalam pasaran komoditi turut menyumbang kepada kenaikan harga minyak. Pelabur membeli kontrak minyak dengan jangkaan harga akan terus meningkat. Apabila ramai pelabur melakukan pembelian spekulatif, harga akan terus melonjak walaupun bekalan sebenar tidak semestinya berkurang secara drastik. Faktor psikologi pasaran memainkan peranan penting dalam menentukan harga komoditi seperti minyak. Yang keempat, pengurangan subsidi kerajaan Malaysia. Di peringkat domestik, kerajaan Malaysia terpaksa mengurangkan subsidi bahan api. Sebelum kenaikan ini, kerajaan menanggung subsidi yang sangat besar bagi memastikan harga minyak kekal rendah. Namun, apabila harga minyak dunia meningkat, jumlah subsidi yang perlu dibayar oleh kerajaan menjadi terlalu tinggi dan membebankan kewangan negara. Jika subsidi diteruskan tanpa kawalan, ia boleh menyebabkan defisit fizikal yang serius dan menjejaskan pembangunan negara. Oleh itu, kerajaan mengambil keputusan untuk mengurangkan subsidi dan menyesuaikan harga minyak dengan harga pasaran dunia. Walaupun langkah ini tidak popular, ia dianggap perlu bagi menjamin kestabilan ekonomi jangka panjang. Yang kelima adalah krisis kewangan global 2008. Krisis ini menyaksikan berlakunya krisis kewangan global yang berpunca dari Amerika Syarikat. Krisis ini menyebabkan ketidaktentuan ekonomi dunia. Nilai mata wang berubah-ubah, pelaburan merosot dan pasaran menjadi tidak stabil. Malaysia turut menerima kesan daripada krisis ini. Walaupun negara menghasilkan minyak mentah, Malaysia masih perlu mengimport produk petroleum bertapis. Oleh itu, perubahan harga global dan kadar pertukaran mata wang memberi kesan kepada kos dalam negara. Okey, kita pergi kepada kesan kenaikan harga minyak kepada Malaysia. Yang pertama, peningkatan kos sara hidup. Kesan paling ketara ialah peningkatan kos sara hidup rakyat. Apabila harga minyak mentah naik, kos pengangkutan meningkat. Lori yang menghantar barang ke pasaraya, nelayan yang menggunakan bot dan petani yang menggunakan mesin semuanya memerlukan bahan api. Apabila kos pengeluaran meningkat, peniaga akan menaikkan harga barang untuk merampung kos tersebut. Akibatnya, harga makanan, pakaian dan keperluan harian meningkat.
Golongan berpendapatan rendah paling terkesan kerana sebahagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli keperluan asas. Yang kedua, peningkatan inflasi. Kenaikan harga minyak menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi negara. Inflasi bermaksud kenaikan harga barangan dan perkhidmatan secara umum. Apabila inflasi meningkat, kuasa beli rakyat menurun. Wang yang sama tidak lagi mudah membeli jumlah barangan yang sama seperti sebelumnya. Ini menyebabkan rakyat terpaksa berjimat cermat dan mengurangkan perbelanjaan mereka. Yang ketiga adalah tekanan kepada sektor perniagaan. Sektor perniagaan turut menerima kesan yang besar. Kos operasi meningkat kerana bahan barang mentah dan pengangkutan naik. Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) menghadapi cabaran besar untuk meningkatkan keuntungan. Sesetengah syarikat terpaksa mengurangkan pekerja atau mengecilkan operasi bagi mengurangkan kos. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Seperti yang kita tahu, ia berawal daripada pertanian. Pertanian juga menggunakan minyak untuk mengait hasil, dan apabila sesudah mengait hasil, barang tersebut perlu dihantar ke pembekal-pembekal yang meminta barangan tersebut, dan di situ juga menggunakan minyak untuk sampai ke destinasi yang dituju. Dan apabila pembekal tersebut menerima bahan-bahan tersebut, bahan tersebut menghadapi kenaikan harga yang tinggi, dan sebuah pasaran perlu menanggung jumlah harga barangan tersebut dengan yang tinggi, dan terpaksa mengurangkan pekerja-pekerja yang bekerja untuk menampung kos barang-barangan tersebut. Yang keempat, kesan terhadap sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan awam dan logistik menerima impak langsung. Tambang bas dan teksi meningkat. Syarikat penerbangan turut menaikkan surcharge bahan api. Seperti yang kita tahu, kalau transportasi yang jangka panjang seperti train, kereta api dan kapal terbang yang menggunakan bahan minyak mentah yang sangat banyak untuk pergi ke sesuatu tempat, itu akan menaikkan harga tiket kita untuk menaiki sesebuah transport tersebut. Pengguna terpaksa membayar lebih untuk perbelanjaan harian dan perjalanan jarak jauh. Hal ini memberi tekanan kepada golongan pekerja yang perlu berulang alik tempat kerja setiap hari. Yang kelima adalah kesan sosial dan psikologi. Kenaikan harga minyak juga memberi kesan dari segi sosial dan psikologi. Rakyat berasa tertekan dan bimbang tentang masa depan ekonomi mereka. Terdapat bantahan dan demonstrasi yang menunjukkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap kenaikan tersebut. Keadaan ini mencerminkan bahawa isu harga minyak sangat sensitif kerana ia berkait langsung dengan kehidupan harian masyarakat. Seperti yang saya bagi tahu tadi, minyak ini sangat berkait rapat dengan kita kerana kita perlu menggunakan kenderaan-kenderaan untuk sampai dengan cepat dan lebih menjimatkan masa untuk pergi bekerja, melakukan aktiviti harian dan berbagai-bagai lagi. Yang keenam adalah perubahan gaya hidup. Rakyat muda mengamalkan gaya hidup berjimat cermat. Ada yang berkongsi kenderaan, menggunakan pengangkutan awam dan memilih kenderaan yang lebih jimat minyak. Seperti kenderaan EV yang sesuai dengan pengedaran zaman kita, seperti Tesla dan berbagai lagi. Kesedaran tentang kepentingan penjimatan tenaga dan penggunaan tenaga alternatif turut meningkat. Okey, langkah kerajaan menangani kesan ini adalah: yang pertama adalah memberikan bantuan tunai kepada golongan tertentu seperti SARA dan bantuan minyak IC.
untuk warga negara Malaysia yang mempunyai IC sahaja, tidak terbuka untuk negara-negara warga lain. Yang kedua, menurunkan semula harga minyak apabila harga dunia jatuh. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam seperti bas, kereta api dan berbagai lagi. Yang keempat, memperkenalkan dasar tenaga alternatif seperti biodiesel. Yang kelima, mengawal harga barangan tertentu bagi mengelakkan kenaikan melampau. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kestabilan ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Kesimpulannya, yang saya dapat simpulkan adalah kenaikan kesan dan punca minyak ini sangat memberi impak yang besar kepada warga negara Malaysia, kerana kita sangatlah banyak menggunakan minyak dalam kehidupan seharian, dan ini tidak sesuai dengan masyarakat kerana gaji mereka sangatlah terhad untuk kegunaan-kegunaan lain seperti barangan rumah, bayaran rumah dan menanggung sisi keluarga mereka, dan mereka terpaksa berjimat cermat untuk menampung kos minyak yang sangat mahal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.